Negara akan berdepan dengan kehancuran dan kecelaruan sekiranya pembangkang menang dalam pilihan raya umum ke-13. Sebab itu, pengundi perlu menggunakan kebijaksanaan dan tidak memilih pemimpin semata-mata kerana mengikut emosi atau terlalu taksub dengan parti yang tidak mempunyai matlamat. Pandangan itu disuarakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tambahnya, pembangkang akan membawa elemen negatif kepada masyarakat dan generasi muda termasuk dalam aspek liberalisasi dalam agama dan kegiatan LGBT sekiranya memegang tampuk kepimpinan negara. Rakyat tidak menggunakan pemikiran mereka dan mengundi semata-mata kerana perasaan mereka, besar kemungkinan negara kita ini akan hancur. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir menyampaikan ucap tama pada Seminar Ketahanan Nasional Mengekalkan Kedaulatan Negara, anjuran Universiti Utara Malaysia di Air Keroh, Melaka. Seminar 3 hari yang bermula semalam dihadiri para pelajar dari beberapa institusi pengajian tinggi seluruh negara.